Kita sentiasa mendapat perhatian daripada penonton-penonton kita. Dan Pak Nil ucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang dah subscribe. Dan Pak Nil ucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang sudi share dan ambil clipping-clipping daripada kami untuk dijadikan sebagai tontonan di platform social media mereka. Namun begitu, sekali lagi Pak Nil merayulah kepada anda semua. Rayu! Pak ni merayu sampai berlutut ni, sampai merangkak ni. Korang datang tengok, tolonglah subscribe, okey? Sebab Pak ni perlukan penaja ini. Okey, penaja kita memandang kepada jumlah subscribers. Jadi kepada mereka yang datang menonton, banyak dapat manfaat, bayar balik lah dengan hanya tekan butang subscribe dan juga loceng itu. Jadi berbalurlah kami memanggil figura-figura untuk kami berbual dan mencongkil rahsia kesihatan mental, rahsia kejayaan, rahsia perhubungan dalam keluarga dan rumah tangga. Macam itulah, okay? You do your part and I will do mine, okay? Baiklah, sekali lagi kita aja kembali dan terima kasih kepada SKV Mindtropic dan Mindtropic Junior, suplemen minda nombor 1 pilihan ibu bapa Malaysia, kerana terus membijak pandaikan sesi bual kita. Okey, pada kali ini kita macam dah terikat pula. Ramai pula pelawak yang kita panggil. Sebab pelawak ni kadang-kadang kita ambil ringan tau. Macam orang ini kosong, macam orang ni tidak ada falsafah hidup, macam orang ini jenis dia gembira saja. Tidak ya, anda dah dengar cerita macam mana Nabil lalui, kita pernah panggil dekat sini. Kita pernah panggil juga macam mana Sashik. Dan kali ini kita bawakan seorang guru. Dia bukan guru pelawak ya, tapi dulu dia seorang guru. Kali ini dia adalah seorang pelawak. Jadi dia bukan guru pelawak, dia bukan mengajar untuk buat lawak. Okey, peralihan kejaya daripada guru dan menjadi seorang pelawak ini juga ada cerita di sebaliknya. Okey, kita jangan buang masa, kita terus bawakan dan kita terus ucapkan ribuan terima kasih kerana bersama dengan kita aja. Inilah dia Najmi. Najmi pula, Nami. Inilah dia Najmi Syaharudin. Wow, nama penuh mana? Najmi bin Syaharudin, nombor IC. Berapa? Okay, saya nak ucap tahniah dulu kepada Nami kerana 2 tahun berturut-turut menjadi juara. Alhamdulillah. 2 tahun kan? Dia ada selang lah. Yalah, tahun sebelum juara, betul. Naik juara balik. Okey. Dan kemudian bila dinobatkan juga sebagai pelawak paling unggul lah malam tu. Macam mana seorang guru pergi ke pelawak? Kalau guru jadi pengacara, saya percaya. Atau guru menjadi pelatih, saya percaya. Tapi guru menjadi pelawak. Okey, pertama sekali saya ambil peluang ni jugalah. Sebenarnya saya rasa honor betul ni. Saya betul-betul rasa bila Pak Nil invite, saya dekat WhatsApp, dekat DM, saya cakap betul ke? Sebab saya follow kita aja. Jemputan-jemputan dia pun boleh tahan. Alhamdulillah. Episod pertama pun dah tune M. Kita ni belum tune lagi. Akan datang, amin. InsyaAllah, amin. Ya, sila beratur lah. Tapi bila dijemput, saya rasa sangat-sangat bertuah lah kot. Oleh terima Datuk kasih. Nawawi kan. So, terima kasih kita aja. Okey. Jadi, macam mana family awak sebenarnya? Okey, family saya orang yang profesionalisme jugalah. Oh ya? Sebab mak ayah saya seorang guru. Oh, dua-dua guru? Ya, dua-dua guru. Oh, adik-beradik semua jadi guru? Adik-beradik ada seorang guru, termasuklah saya bekas guru. Dan pakcik saya kebanyakannya memang government servant lah. Saya ni dibesarkan dengan satu mentality Pak Nel, ataupun satu, orang kata tu, skeptikal lah.
kau kerja government, terjamin. Belum masuk Gen Z lagi. Jadi bila saya melalui benda-benda tu, saya sejenis orang yang okey je sebenarnya. Saya okey je nak jadi apa pun. Saya pula anak bongsu. Okey. Ngikut je. Okey, sebelum tu awak pelajar yang macam mana masa sekolah? Dia bukan pelajar yang bijak. Pandai. Oh ya. Pandai dan seimbang. Kurikulum. Okey. Akademik dengan kurikulum sangat-sangat bukan sekadar seimbang, pergi terus. Bukan ke suka menjadi seorang yang nak seimbang masa sekolah? Kalau saya ceritakan okey, akademik tu memang itu Allah Subhanahu Wa Taala punya kekuasaan lah. Dia bagi kita kuat ingat. Dari zaman kecil lagi partner, saya tak boleh tengok orang tu pandai. Saya nak juga jadi pandai. Saya tak boleh tengok dia hebat. Saya nak juga jadi hebat. Saya bukan nak beat dia pun. Yeah. Saya nak jadi ataupun sama level ataupun rezeki saya boleh lebih daripada dia, okey. Saya dari kecil saya dah ada rasa kompetitor tu. So dari tadika umur saya 4 tahun saya dah boleh baca. Alhamdulillah. So saya ingat lagi kejadian tu, mak ayah saya bawa saya jalan-jalan pergi pekan. Tiba-tiba saya dari seat belakang, boleh sebut KWSP, saya sebut benda tu. Wah. Dan mak ayah saya ingatkan, saya boleh sebut abjad je. Saya boleh baca signboard, BA bar, mengeja gitu. Mengeja dan sebut. Siapa yang ajar? Tak tahu. Walaupun mak ayah saya seorang cikgu, tapi dia orang tak adalah tekankan tiap-tiap malam kena baca buku, kena tuition, tutor ke apa tak. Tapi anugerah tu saya dah dapat, alhamdulillah. Okey. Kemudian dari umur 4 tahun tu juga saya dah boleh menyanyi. Saya dah start berpuasa penuh. Bukanlah nak kata kita ni gini kan, tapi itu sejarah hidup saya. Yang saya cuba recall balik, recap, sebab ada satu fasa saya akan jadi rebel juga. Kan itu nanti saya ceritalah. Cuma jadi apa? Jadi rebel. Ada fasa tadi rebel tu. awak cakap awak diberikan anugerah untuk mengingat. Ya. Maksudnya macam mana? Waktu umur saya 4 tahun, waktu tu tadika. Tadika saya ni dekat bangunan polis. Okey. Saya diberi mandat untuk memberi ucapan. Budak 4 tahun bagi ucapan. Budak 4 tahun bagi ucapan. Saya masih ingat lagi saya dapat skrip tu 2 helai. Cikgu saya lah bagi kan. Cikgu saya tu makcik saya juga kat situ. So dia bagi skrip tu dan saya boleh hafal benda tu. Depan pegawai-pegawai polis yang berpangkat tinggi. Dia punya apa semua tu kan. So bila saya recall balik sekarang, untuk seorang kanak-kanak yang berumur 4 ke 5 tahun ke 6 tahun macam tu, boleh memikul tanggungjawab macam tu, saya rasa luar biasa. Agak luar biasa lah kot kan. So dari situ saya dah mula, senang cerita saya pandai sebab saya kuat ingat je. Kalau saya pass exam, saya lulus itu, saya lulus ini, disebabkan faktor utama dia saya kuat ingat. Awak ada photographic memory. Yes. Tips saya mengingat adalah saya bukannya hafal perkataan tu. Saya boleh gambarkan, contohnya kalau macam kita aja kan. Kita selepas tu kita aja tu saya boleh bayangkan gambar dia, bentuk huruf tu. Saya jenis macam tu. Ya. Saya jenis yang macam gitu. Sampai sekarang. Dan sebab kita sebenarnya bijak pandaikan oleh Mindtropic dan Mindtropic Junior. Tujuannya adalah untuk kita kuatkan memori dan awak makan apa yang belum ada kami keluarkan Mindtropic yang awak dah jadi bijak pandai macam tu. Zaman itu seingat saya lah, mak ayah saya parents yang menjaga pemakanan juga. Maksudnya junk food ke? Tak ada. Tak ada. Okay. Even sampai sekarang saya tak minum air gas pun. Boleh lah minum, tak adalah terjeruak muntah kan. Tapi saya tak amalkan pun. Saya tak amalkan pun. Tapi tak adalah saya kena amalkan air suam, air kosong ke tak. Cuma nutrien pemakanan tu memang dijaga dari kecil. Sangat-sangat dijaga. Dan saya pun makan masakan ibu saya. Jarang sekali makan luar. Jadi seingat saya macam tu je lah proses pembesaran saya. Dan cara didikan mereka sangat-sangat seperti, mak ayah saya seorang yang straight lah. Cuma mak saya kurang sikit. Ayah guru disiplin. Guru disiplin, guru penolong kanan hak ehwal murid, semua dia. Dengan karakter dia yang bermisai ketika itu. Saya ibarat di rumah pun saya macam hidup dengan seorang guru sekolah. Betul, saya sangat-sangat rasa benda tu Pak Nel. Tapi saya okey. Saya tak ada rasa macam apa ayah aku ni garang sangat dengan aku ni kan. Cakap kurang. Cakap sangat-sangat kurang, tapi dia punya action number one. Okey. Action dia number one. Silap sikit habis. Awak SPM hebat?
SPM, itulah fasa level saya. Itulah fasa, saya tak tahulah nak kata memberontak, saya tak jahat pun dulu. Cuma saya dah mula ada satu rasa, asal aku kena dengar? Macam tu. Saya melalui fasa tu. Asal aku kena ikut cakap mak ayah aku? Oi, Ya, ada. terlalu awal tu. 17 lah, umur 17 kan. Okey, saya UPSR 5A. Alhamdulillah. PMR 8A. Sebab saya ambil bahasa Arab. So, waktu SPM tu, saya dah mula rasa yang, kenapa saya cakap macam ni ada kisah dia lah. Saya dah mula rasakan yang tu bukan dunia saya. Apa? Dunia intelektual, dunia pendoktoran. Bukan. Saya dah rasa waktu tu. Dan dunia saya yang saya betul-betul nak ketika itu adalah dunia hiburan. Suddenly. Sebab apa saya cakap macam tu Pak Nel? Okey. Darjah 1 sampai darjah 6 memang saya ditatang lah. Ditatang. Memang aktif pentas. Aktif sangat. Sebab tu saya cakap, benda-benda yang saya dapat sekarang ni, kalau orang menilai saya, kenapa kau cepat sangat belajar? Kenapa kau cepat sangat tangkap itu ini kan? Sebab mak ayah saya yang dah latih saya dari kecil. Okey. Mak ayah saya, semua, boleh katakan semua benda Pak Nel. Kerohanian ke, debater ke, bercerita ke, kisah-kisah Al-Quran ke, mak ayah saya terapkan semua tu. Wow. Dan saya boleh buat. Apa saja pertandingan saya tak masuk dekat Negeri Sembilan tu, dan juga peringkat kebangsaan. Apa saja. Even kalau saya dah jadi artis sekarang pun, selebriti, bila saya balik Negeri Sembilan kan, pegawai-pegawai pejabat pelajaran daerah, kenal lah saya. Dia akan cakap, ini budak yang ni rajin bertanding dulu ni. Ini budak-budak aktif ni. Maka kurikulum dia kalau tak nombor 1, jangan panggil dia lah macam tu. So, bila saya fikir balik, mak ayah saya sebenarnya yang ajar saya. Apa je pertandingan Pak Nel? Apa je pertandingan? Kecuali yang saya perasan, pertandingan-pertandingan yang macam robotik. Doktor muda. Tak. Yang Sebab tu tak. itu serius. Itu serius dan saya rasa saya tak boleh buat benda tu. Itu awak kurang Mungkin kurang lah. minat. Mungkin sebab waktu pertumbuhan saya sebagai seorang kanak-kanak, darjah 1 sampai darjah 6 tu, kebiasaannya kalau dia terlampau aktif ke kurikulum, akademik dia akan turun. Tapi saya tak. Okay. Dua-dua sama pergi. Sama Sama seimbang. pergi. Saya rasa faktor dia sebab mak ayah cikgu pun ada juga. Sebab kau bertanding-tanding juga. Ya. Tapi belajar jangan hilang. Tapi dia orang yang suruh saya bertanding ni. Saya tak ada pun rasa macam saya nak masuk lah. Saya nak masuk ni, tak. Dia orang suruh dan saya boleh buat. Itu yang saya rasa peliknya kat situ. Saya boleh buat benda tu. Okey. Dan sukan? Sukan aktif juga. Aktif. Oh ya, buat apa? Saya semua sukan saya boleh main. Serius Iya. Tak kisah badminton ke, bola, takraw, pingpong, tenis. Saya memang, macam saya cakap Abang tadi, saya cepat belajar. Dan bila saya dah dapat benda tu, saya boleh buat dia dengan baik, insya-Allah. Bukan sekadar alai-balai, suka-suka, tak ada. Genius. Ini adalah yang kita katakan sebagai genius. Dia excel dari segi co-curriculum, dia excel juga dari segi pelajaran. Okey. Jadi, kalau dah A semua kan, cita-cita mesti doktor. Okay. Cita-cita mesti engineer, cita-cita mesti pensyarah. Itu cita-cita mak ayah saya. Betul kan saya cakap, itu cita-cita mak ayah saya. Dan itu juga jawapan bila orang tanya saya sekarang kan, kenapa lepaskan pekerjaan sebagai seorang guru. Kita akan ke situ. Ya kan, tapi dari awalnya itu cita-cita mak ayah saya, harapan mak ayah saya lah. Ya. Okey, daun dia saya artis. Ya. Pelik kan? Okey. Kan saya dah cakap tadi, mak ayah saya dah terapkan benda-benda tu. Nyanyian, lakonan, kanak-kanak, hiburan, apa semua. Bila saya naik sekolah menengah, saya masuk sekolah agama Pak Nen. Okay. 5 tahun saya dalam sekolah agama. Okey, sekolah agama, so culture-nya pun agama lah. Ya. Hiburan yang ada dalam tu apa Pak Nen? Nasyid. Nasyid saya sebagai kebangsaan. Every year saya wakil Negeri Sembilan. So bila dah tak ada hiburan, saya tak rasa benda tu satu halangan untuk saya berhibur. Saya jadikan nasyid tu, saya fokus, saya komit betul-betul, dapat kebangsaan every year. Every year. Tilawah? Masuk juga. Tilawah masuk juga. Hafazan? Hafazan masuk juga, solat rendah lah. Wow. Itu je yang
Ialah bila kita reveal kan, kita boleh mengaji, sedangkan bagi saya untuk mengaji tu semua umat Islam kena pandai mengaji kan. Tapi mungkin bagi mereka mengaji dengan alunan yang sedap lah kot. So bagi diorang satu benda yang amazing sangat. Bagi saya biasa je. Sebab saya dah alami, saya dah lalui fasa tu. Saya belajar benda tu. Saya ambil kelas kemahiran Al-Quran, Form 1 sampai Form 5. Siap ada sijil. Itu je. Banyak awak punya skill sebenarnya. Banyak Pak Nel. Banyak. Mana awak letak dekat badan yang kecil ni? Disebabkan terlalu banyak, ketika itu saya fikir dekat mana aku nak gunakan benda ni. Saya terfikir benda tu. That's why saya cakap dengan Pak Nel, saya nak jadi anak seni. Jadi awak punya cita-cita dalam diam? Dalam diam. Dalam diam awak mengagumi siapa bintang-bintang? Kalau Pak Nel tengok apa yang saya buat sekarang, okay. Saya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee tu saya letakkan number 1. Sebab itu saya zaman awak. Saya tengok TV. Tan Sri P. Ramlee zaman awak. Saya tengok TV. Okey. Bila saya tengok TV tu, tak kisahlah Allahyarham dah meninggal ke apa ke, saya letakkan dia sebagai panduan. Dia boleh menyanyi, boleh berlakon, boleh mengarah. Mengarah ni maksudnya belakang tabir kan. So saya reflectkan balik dekat diri saya, macam aku boleh buat je. Macam lah. Tak ada nak sampai tahap dia. Saya tak level dia lah. Tapi macam aku boleh buat. 1996 Astro ada. Seusia dengan saya. 1996 okey. 2004 macam-macam Aznel. Oh, 2003 Akademi Fantasia. Ya. Awak umur berapa masa tu? 2003 saya darjah 1. Saya darjah 1. 2004 saya darjah 2. Okey. Tapi Akademi Fantasia tu sebab yang pertama, juara yang pertama Vince kan. Okey, waktu tu kita kanak-kanak. Tapi waktu darjah 2 dia dah lagi meningkat warna adrenalin sebab gelombang tsunami. Okey. Sorry. AF3. Yeah, AF2 kan Zahid kan. So ketika itu saya memandang boleh cek makan benda ni. Walaupun saya kanak-kanak. Umur berapa masa tu? Darjah 2, darjah 3. Darjah 3. Kemudian terbit pula macam-macam Aznel. Yang ni serius talk Pak Nel. Sebab tu saya sampai sekarang pun saya masih lagi tersenyum sebab saya tak percaya. Ya, saya tahu saya kenal Pak Nel. Kan kita pun pernah ada session, pernah ada kelas hosting. Tapi untuk berada di sebelah figura yang saya letakkan dia di atas pada waktu itu, macam-macam Aznel kot. Serius Saya sangat-sangat waktu tu lah saya mula bercakap seorang Pak Nel. Yes, saya bercakap seorang sebab saya ada bilik sendiri. Alhamdulillah, mak ayah sediakan bilik sendiri. Saya bercakap seorang, saya jadi seorang host. Sekarang macam Aznel. Jadi hari ni saya saya bercakap seorang. Mak ayah, ibu saya bila dengar benda tu kan, dari luar bilik, kau buat apa? Macam tu kan. Saja berlakon-berlakon. Saya bahasa kanak-kanak dia berlakon-berlakon lah. Ya. Saya tak boleh nak kata lah Pak Nel, memang saya follow rapat lah. Walaupun dalam hati saya mula terdetik nak jadi seorang yang penting dalam industri hiburan. Tapi waktu tu saya sampai sekarang saya tak ada jawapan dia. Iaitu? Kenapa? Saya tak tahu kenapa saya tak pergi audition. Kenapa saya tak pergi casting untuk guest Tom Tombak. Sedangkan Tom Tombak tu ibarat itulah hiburan kita orang waktu tu. Sebabkan AF, ayah saya pasang Astro. Okay. And then ada pula macam-macam Aznel. And then ada pula Tom Tombak, Astro Ceria dilahirkan. Itu je dah hiburan dia. Tapi saya sampai sekarang saya masih lagi mencari jawapan kenapa saya tak cuba untuk casting, saya tak cuba untuk audition. Boleh je. Sebab time tu saya dah nampak Haziq lah. Saya dah nampak Haziq. Wow. Aku boleh buat lah macam dia buat. Aku boleh jadi aktif macam dia lah. Aku ada satu aura lah yang boleh orang tengok TV. Tapi saya tak tahu sampai sekarang. Tapi bila saya cuba cari jawapan tu, ibu dan ayah saya tak bagi. Mungkin ketika itu. Sebab macam saya cakap tadi, cita-cita mereka adalah untuk mendoktorkan awak lah. Mendoktorkan, menginginierkan. Gitulah. Kalau awak datang, saya rasa awak dapat kot. Sebab memang mencari kanak-kanak yang hebat agak sukar. Dan kita pula letak Haziq sebagai benchmark kan. Haziq tu macam Allah turunkan, ambil betul, satu. Dekat sekolah waktu tu, kau tengok sebab semua kan dah mula pasang Astro kan. Kau tengok tak yang Haziq tu, bijak kan dia kan, power kan dia. Macam kau lah. Ketika itulah, kau tak nak try ke Mi? Yang itu kan. Saya ingat lagi, kau tak nak try ke Mi? Entah.
Saya pun sampai sekarang saya pun terfikir juga kenapa saya tak try audition, saya tak try casting. Waktu tu fenomena memang boleh saya katakan saya antara golongan yang membesar dengan Astro. Yang heran saja. Kenapa awak tak ada cita-cita nak jadi kanak-kanak dalam program macam-macam Azni, tapi awak nak jadi macam-macam Azni pula? Okey. Okey, macam-macam Aznil pula cerita dia. Saya tak tengok kanak-kanak yang ada waktu tu. Saya tak tengok segmen cilik ketika itu. Okey. Yang saya tengok adalah Datuk Aznil Haji Nawawi. Sebab pelbagai segmen dalam tu Pak Nel. Ada selebriti, ada yang dewasa, ada yang Ahmad Kassan memang. Itulah antara yang kalau saya tengok menyengih je saya Pak Nel. Saya tengok karakter salah satu semua watak yang ada dalam setiap siri macam-macam Aznil kan. Saya rasa benda tu seronok. Ya Allah Tuhanku. Saya rasa benda tu seronok. Okey, Datuk Aznil Haji Nawawi saya tengok ini bukan cerita pasal saya sekarang ni. Tak, ini sebab Pak Nel orang yang bagi saya dia satu figura yang influence saya juga kot. Tanpa kita kenal waktu tu dan influence dari jauh. So saya tengok Pak Nel bila layan orang besar lain pula cara dia. Dan kadang-kadang kalau dia boleh layan orang besar, orang dewasa, mesti dia tak boleh layan kanak-kanak. Tapi dia layan kanak-kanak pun bagus. Cara dia entertain, cara dia tanya, cara dia react dengan jawapan kanak-kanak yang random. And then saya tengok Pak Nel punya etika ketika itu. Bila dengan kanak-kanak, Pak Nel melutut. Sebab yelah takkan dia nak mendongak ke kita kan. So saya belajar benda tu Pak Nel. Saya belajar benda tu dari situ. Satu-satu saya ambil. And then baru ada tontombak tu. Tontombak dengan kanak-kanak pula. Dan ketika itu saya pun kanak-kanak. Saya hafal lah lagu dia Pak Nel. Di sini anda boleh meriang-ria di atas pentasmu sendiri. Impianmu kini tercapai jua, tak usah dibayangkan lagi. Marilah tom-tombak dengan kami. Hafal Pak Nel. Subhanallah. Okey. Para penonton yang saya kasihi sekalian, ini adalah zaman kebangkitan anak-anak tontombak. Ya, kebangkitan anak-anak yang pernah menonton tontombak satu ketika dahulu. Setelah 25 tahun, mereka muncul. Dan mereka muncul dalam setiap anak-anak itu rupanya ada Pak Nel. Dan yang lebih Pak Nel seronok ialah anak-anak itu sekarang ini mempunyai pencapaian lebih daripada Pak Nel. Okey, Pak Nel. Pak Nel sama usia dengan ibu saya tau. Okey, 63 tahun. 63. Lahir tahun 62 kan. Okey. Nak proof kan bahawasanya saya seorang kanak-kanak tapi memandang Pak Nel adalah satu rujukan saya ketika itu. Saya ingat lagi sampai sekarang dialog mak saya selalu sama. Apa tu? Bila saya tanya, ni siapa bu? Saya tanya kan, ini Aznil. Dia sama umur dengan ibu. Ulang-ulang sampai saya remaja lah. Ulang-ulang kan. Maksudnya nak menunjukkan Pak Nel ketika itu walaupun time tu saya rasa Pak Nel dah 30-an ke 40-an, dah 40-an, tapi Pak Nel punya aktif, Pak Nel punya energetik ketika itu dengan mengawal kanak-kanak, mengawal orang dewasa, bagi saya satu benda yang amazing sangat. Dan dialog tu diulang-ulang oleh ibu saya. Dia sama umur dengan ibu. Sama umur dengan ibu. Aznil ni sama umur macam tu lah. Dan okey. Kita aja berhenti seketika Nami. Kita kembali selepas ini. Okey. Orang yang mempunyai cita-cita besar walaupun badannya kecil, tetapi mempunyai pengaruh yang besar. Okey, kejayaan demi kejayaan dah ditempa. Kembali selepas ini dalam Kita Aja. Walaupun hampir semua kanak-kanak Malaysia ke sekolah, lebih 42% murid berumur 10 tahun masih belum mahir membaca. Dan bila mereka masuk sekolah menengah, lebih 75,000 pelajar tercicir sebelum tingkatan 5. Dari kecil mereka sudah ketinggalan dan semakin lama mereka semakin hilang keyakinan.
hilang semangat, hilang masa depan. Anak saya selalu mengadu, tak faham bila cikgu ajar. Bila baca buku, dia kata tak ingat. Saya takut dia makin ketinggalan. Bayangkan kalau mereka boleh fokus di kelas. Bayangkan kalau mereka mudah ingat apa yang dipelajari. Bayangkan kalau mereka rasa yakin setiap kali masuk sekolah. Bila minda anak lebih tajam, belajar jadi lebih mudah dan masa depan jadi lebih cerah. Inilah peranan SKB. Dengan Mindtropic, tablet kunyah dengan formulasi saintifik, kami bantu tingkatkan fokus, daya ingatan dan motivasi pelajar dari sekolah rendah hingga sekolah menengah. Pakar mendapati, bila pelajar lebih fokus, prestasi akademik mereka meningkat dan risiko tercicir dapat dikurangkan. Bersama SKB, kita bangunkan generasi yang lebih bijak, lebih fokus, lebih hebat. Kerana bila otak bijak, hidup pasti hebat. Kejayaan yang diterima itu bukan mudah dan kejayaan diterima itu sebenarnya datang dengan pakej gangguan kesihatan juga kalau kita tak berhati-hati. Terima kasih kepada SKB Mindtropic dan Mindtropic Junior kerana menyihatkan minda Pak Nil. Okey, Pak Nil memang adalah pengguna tega kepada vitamin minda ini. Okey, jom kita sambung. Rupanya besar impact dia dan awak dalam diam nak menjadi Pak Nil. Yes. Dalam diam. Yes. Okey, macam mana awak boleh tersasar pergi ke guru? Okey. Berbalik pada cerita, saya katakan saya ada fasa rebel tu. Okey, rebel apa tu? Okey. UPSR saya 5A. PMR saya 8A. Ketika itu saya rasa dunia ni aku punya. Sebab kurikulum saya pegang, sukan saya pegang, akademik pun saya pegang. Seni awak pegang. Naik form 4, saya sekolah agama Pak Nel. So tak ada aliran lain melainkan aliran yang bercampur dengan aliran agama. So SPM saya ambil 11 subjek. 11 subjek. Sains tulen campur dengan agama. Arab semua. Bahasa Arab, pendidikan syariah Islamiah, pendidikan Quran dan Sunnah. Okey, tapi saya tak meletakkan benda tu halangan. Sebab apa? Result SPM saya 6A 3B. Okey. 6A 3B. Okey. Yang A bahasa Arab, pendidikan Quran Sunnah, pendidikan syariah Islamiah. Sebab apa saya boleh A? Sebab saya mengingat. Menghafal. Sebab dia semua fakta. Dia tak ada kerja jalan kira. Dia tak ada formula itu, formula ini. Tapi admit saya, biologi saya, fizik saya, kimia saya habis. Habis Maksudnya tak skor. Okey. Tak A. B pun tak. Okey. So saya merasakan time tu saya dah rasakan ini dunia intelektual, dunia kedoktoran bukan aku punya ni. Sebab kita walaupun time tu awal remaja tapi kita dah boleh berfikir. Betul. So saya merasakan daripada aku paksa push diri aku buat benda ni, baik tak payah. So sekarang ni saya ambil keputusan untuk habiskan sisa-sisa hidup saya sebagai seorang pelajar sekolah menengah. Saya nak habiskan je. Dapat result, kan kita kena isi UPU. Mak ayah saya dah agak kecewa ketika itu. Sangat-sangat kecewa dengan result saya. Sedangkan untuk orang lain yang dapat 6A 3B, saya ada 1C 1D. 6A 3B tu bagi saya dia orang dah bangga lah. Betul. 6A kot. Yelah sebab awak straight A sebelum tu. Ya kan. Tapi saya dapat melihat riak wajah ataupun air muka yang bila kecewa kita boleh nampak. So saya rasa macam aku ni tak guna ke selama ni So saya merasakan kalau kita cuba dapatkan benda yang orang lain nak, kita tak akan dapat dengan baik benda tu. Itu yang saya mula rasa. Maksudnya apa yang mak ayah saya kejarkan ketika itu, kalau saya tekan cuba, mungkin saya tak akan dapat. Dan kalau dapat sekalipun, saya isi UPU lepas SPM, borang UPU. So dengan kelulusan saya tu Pak Nel, saya ambil jadi peguam syariah. Bab-bab keagamaan, kerana saya isi. UIA semua. Yes, UIA, USIM,
Ya. UiTM. Syariah lah yang berkenaan dengan syariah, Quran Sunnah ni saya isi. Tapi satu pun saya tak dapat Pak Nel. Satu pun saya tak dapat. Kenapa sedangkan awak A? Saya tak tahu. Yang saya dapat program diploma lah. Kejuruteraan pertukangan kayu. Tu dekat Poli Shah Alam tu saya dapat. Bila dah dapat macam tu Pak Nel, takkan saya nak jadi kayu pula. Saya dah minat benda lain, saya dah kerjakan benda lain. So saya cakap dengan mak ayah saya, tak boleh. Saya dah mula menjawab tadi tu. Tak boleh ni. Takkan nak paksa juga jadi nak belajar pasal kayu pula ni. Saya boleh, saya tak dapat. Saya dah dapat keputusan UPU tu, saya cakap lah saya tak nak. Tak boleh ni. Dulu ya boleh paksa. Boleh push saya apa yang awak berdua ataupun mak ayah saya nak saya buat. Tapi ni untuk kos yang macam ni, saya rasa ini dah luas sangat dah ni. Kan saya tak pernah masuk tandingan reka cipta kayu ke apa, saya tak pernah. Kalau ada juga saya boleh lah try kan. Lepas tu dapatlah matrik dekat College Matrikulasi Melaka. Sebab saya dapat tawaran tu, itu je yang dapat time tu. Sampai kan surat dulu kan pakai post. Dapat ni tawaran ke College Matrikulasi. Saya macam okay, ambil lah. Sebab saya tak ada dapat tawaran lain ketika itu. So ambil je lah. Kalau tak saya tak belajar pula. Ganggu pula kat rumah. Lepas tu bila saya masuk, saya ingat saya masuk kat situ dalam 2 minggu je. Seminggu tu orientasi, seminggu tu memang saya duduk dalam college, saya tak keluar, saya tak belajar. Sampai kat lecturer cari apa semua. Sebab apa saya buat macam tu? Sebab dalam masa yang sama, saya pun hantar, saya pun isi borang untuk kemasukan Institut Pendidikan Guru. Sebab apa saya isi Institut Pendidikan Guru tu? Sebab waktu tu ada kekosongan untuk kos muzik. Itu je yang buat saya ambil Pak Nel. Subjek muzik. Wow, muzik. So saya rasa, saya tanya ayah saya, nak muzik boleh? Ni boleh. Kenapa tak masuk aswara? Tak dibenarkan. Adalah cerita dia. Bagi saya, benda-benda yang saya lalui ni, saya boleh belajar lah benda tu sekarang. Ada hikmah lah. Sebab dalam masa saya isi borang UPU tu, sebenarnya itu borang yang kedua. Borang yang pertama saya isi teater. Saya isi muzik, UiTM, suara pun ada. Tapi dia borang lain kan. Dia kan sektor lain kan. So saya isi apa semua. Tengok, kau nak jadi artis ke ni apa ni? Semua yang kau isi ni, nyanyi, teater, lakonan, isi baru. Saya waktu tu masih lagi seorang anak-anak yang tak berani untuk kan. Tapi waktu kita nak letak bol download balik borang baru. Tentu yang isi syariah, isi apa, yalah, satu pun tak dapat. Ikut akademik lah. Ya, ikut kelulusan saya lah. Itulah kisahnya. Dan Allah buktikan, walaupun awak A, Allah tak luluskan awak masuk. Walaupun itu dapat kelulusan daripada ayah. Sebab orang mungkin bertanya kan, orang cakap macam, ini sistem lah ni kan, salah isi ke, salah key in ke apa ni, kau tak dapat ni. Tak. Kalau hikmah paling besar dia, Allah tahan saya. Dia tahan saya. Sebab kalau tak, saya dah jadi peguam syariah. Bukan ni Mat Nel, peguam syariah, menyelesaikan rumah tangga orang. Macam mana? Kan? So betul lah, macam mana hikmah besar. Tapi kalau jadi peguam memerlukan photographic memory. Betul. Okey. Lepas tu Masuk guru. Okey, guru tu pun sebabkan saya dah biasa dengan kehidupan guru. Mak ayah saya guru. Kan biasa kalau anak cikgu, kalau mak ayah balik lambat, kita akan duduk sekolah. Kan? So kadang-kadang bila duduk sekolah tengok dia orang tuition, oh macam ni ngajar. Saya dah cakap waktu tu, aku boleh buat lah benda ni. Walaupun saya kanak-kanak lagi waktu tu. Saya boleh mengajar lah. Kadang-kadang tu saya yang tolong mak saya tuition kan. Saya yang tolong dia, buat latihan ni buat ini apa semua. Sebab dia ibarat macam walaupun tu cikgu, tapi saya boleh berlakon jadi cikgu. Main cikgu-cikgu. Yes, main cikgu-cikgu. Sebab kita akan rasa kita, wow, aku duduk depan, diorang semua duduk, aku bagi arahan, diorang buat. So bagi saya, kehidupan seorang guru tu saya dah biasakan diri saya. That's why saya cakap untuk IPG ni saya okey je masuk. Saya okey. Awak masuk apa ni? Institut mana? Kampus Tuanku Bainun, Pulau Pinang. Ui, dah berkelana awak seorang ke sana? Ya, dah berkelana. Dan saya okey sebab saya kan dulu duduk asrama. So saya tak ada masalah lah berjauhan. Dan kali ini awak tak ponting pula. Sebab muzik.
Itu je penguat saya. Itu je Pak Nel. Kalau waktu tu yang kosong tu selain muzik, saya rasa mungkin kehidupan saya akan bertukar. Bapa awak okey pula jadi guru muzik? Okey. Janji guru? Janji guru. Macam saya cakap tadi, skeptikal untuk anak-anak ketika itu. Kalau kerja government, terjamin sampai mati. Ada benda tu, serius. Okey. Wow. Lepas tu pula dekat IPG tu Pak Nel, memang guru. Tapi silibus dia, cara pembelajaran dia macam nak jadi artis Pak Nel. Untuk kos muzik ni. Bestnya. Alhamdulillah, saya seronok benda tu. Saya suka. Sebab tu zaman belajar untuk selepas sekolah menengah saya paling ingat dan saya paling suka. Sebab saya belajar benda yang saya nak, yang saya suka. Saya belajar notasi, saya belajar instrumen, saya belajar untuk arrangement, untuk composing lagu, semua. Persembahan, macam-macam lah. Macam-macam. Event pun belajar? Belajar. Event Dan kita orang kena buat. Pergi ke contoh macam konsert muzik Malaysia. Kita kena attend. Kita kena terlibat benda tu. Best peringkat zon utara, zon itu. Zaman Pak Ni kalau ada pun Pak Ni masuk ikut. Dan waktu tu pula, okay, bila kita dah macam ni lah, time ni lah saya dah mula dapat keberanian tu Pak Nel. Okay, saya dah mula dapat keberanian. Saya ada satu band. Dan sebelum saya jadi selebriti pun, sebenarnya saya dah cuba penetrate dah industri ni. Iaitu pada tahun 2018, saya ada buat band dan semuanya cikgu. Tapi kita orang serius betul. Release single. Kita orang ada 2 single. Oh ya. Dan ketika itu kampus tu aku Bainun gempak gempita juga Sebab untuk IPG punya scene ni, yang famous Ilmu Khas Kuala Lumpur. Sebab itu ada Tasha Masyahar. Ceras Ya, ceras. Ada Syed Syamim. Yes. Semua lahir dari situ. Cikgu-cikgu yang jadi artis ni. So kita boleh lawan juga IPG kita pun power. Kita buat band. Pernah lah perform dekat Selamat Pagi Malaysia. Pernah. Dan waktu tu dah lah perform kat Selamat Pagi Malaysia. Esok itu Pak kena panggil dengan unit display IPG. Kenapa? Sebab tak minta kebenaran. Tapi dia orang okey lah. Tapi bagus. Hampa ni membanggakan IPG apa semua kan. Tapi rezeki tak panjang, jodoh tak panjang waktu tu Pak Nel. Sebab yang lain nak jadi cikgu lagi. So nak tak nak, saya kena habiskan belajar. Walaupun tak jadi artis, saya kena habiskan belajar, saya kena dapatkan kerja, saya kena rasa kehidupan sebagai seorang dewasa dulu. Itu saya punya prinsip ketika itu. Dan awak ada tanggungjawab untuk mendidik anak menjadi penghibur. Mungkin lah. Mungkin lah. Itu. Sebab kalau selain bermuzik, awak memang tak ada ngajar mata pelajaran lain? Ada. Bahasa Melayu. Kena jugalah. Ada. Bahasa Melayu. Saya ingatkan kalau jadi guru muzik, belajar muzik je. Entah, itu sekolah menengah Pak Nel. Kalau sekolah rendah, saya sekolah rendah, dia kena multiverse. Dia kena universal. Walaupun multi skill. Walaupun kau belajar BI, kau kena ajar matematik masuk sekolah nanti. Sebab tu dekat sekolah muzik saya ajar lah, sebab tu core saya. And then saya kena ajar BM, bahasa Melayu saya kena kuatkan. Saya kena ajar matematik pun ada, sejarah, bahasa Inggeris pun ada, agama terkira-kira lah. Okay, agama je yang subjek lain tak boleh buat. Maksudnya kalau saya muzik, saya tak boleh ajar agama. Sebab itu memerlukan kelulusan yang betul-betul. Direction dia lah. Itu je. Kalau yang lain tu memang kita orang kena ajar. 2018 saya cakap saya buat band kan. Saya buat band. Waktu tu saya belum habis belajar lagi. Saya rasa waktu tu last year degree saya kot. Last year degree. Tapi belakang-belakang kita duk buat tu lah. Basking, perform sana, perform kedai makan tu. Seronok Pak Nel. Sebab tu saya okey waktu tu. Belajar lah. Belajar okey, lulus. Kan CGPA 3.5, 3.4 okey. Kan bukannya teruk. So 2018 juga awal tahun ataupun hujung tahun 2017 saya dah mula berjinak-jinak dengan social media. Masa tu dah ada TikTok tak ada. TikTok baru. IG. Dah ada IG. Okey. IG waktu tu 15 saat je video. 15 saat je. Yang sekarang ni story kan. Tu pun story dah boleh pergi minit dah. 1 minit dah sekarang. Tapi waktu tu 15 saat je reels. So saya gunakan benda tu. Saya buat short cover. Saya buat short cover dulu. Sebab saya suka menyanyi kan. Saya buat short cover and then dapat sebab waktu tu banyak lah page-page yang lawak-lawak ni apa semua kan. Dia orang capture benda tu. Dia orang ambil, dia orang minta izin, dia orang repost dekat page dia orang. So peminat saya pun bertambah.
Dan ketika itu 2018 saya dah dapat 100,000 pengikut di Instagram. Genuine, legit and organic. Saya tak tahu datang daripada mana, tapi sebab waktu tu adalah waktu generasi yang mula jatuh cinta dengan social media. Yes, waktu tu zaman Vine. YouTubers dah pegang waktu tu. Dah pegang cuma untuk benda-benda social media ni. Kan? Lepas tu saya buatlah short cover, menyanyi, follower pun dah 100,000. Dah dapat cinta baru Dah dapat jiwa baru Pak Nel. Saya dah mula buat duit dekat situ pula. Duit macam mana buat? RM50 je review waktu tu. Oh, awak review. Ya, orang saya ada produk ni kan, jadi boleh tak letakkan produk replacement lah. Kan boleh tak letakkan sambil awak menyanyi. Kita pun buat lah. Buat berapa awak nak charge ni? Kita time tu RM50 dah. RM50 Smule? Smule main juga. Smule main Meletup juga. tak kat Smule? Apa dia? Meletup juga. kat Smule? Meletup juga tapi saya tak teruskan. Sebab itu Kai Bahar. Betul. Itu zaman-zaman Kai Bahar. Zaman-zaman lebih kurang sama kan? Ya. Waktu yang sama. Saya sezaman itu lah. Kan cuma saya tak jadi selebriti je. So saya buat short cover, dah mula hasilkan pendapatan dekat social media. Walaupun RM50 je permulaan saya, tapi saya rasa seronok. Ya, betul. Tak bayar pun tak apa sebenarnya. Allowance kau berapa? Sebab time tu kita orang dapat allowance. Allowance kau berapa? 430. Saya tunjuk akaun bank saya. Nampak? 700 lebih. Apa ni? Orang review. Itu sebab RM50 kan. Saya dah mula rasa, wish boleh buat duit lah. Seronok lah ada duit sendiri. Balik rumah boleh belanja mak ayah lah. Boleh belanja adik-beradik makan lah. Sebab tadi tu kan tak kahwin lagi kan. Boleh itu, boleh ini apa semua kan. Barulah time tu saya gali pula saya punya bakat lain, iaitu melawak. Kerjaya guru awak dah jadi macam mana? Okey. Masih jalan jugalah? Masih jalan dan masih tak ada masalah. Okey. Dan ayah awak seronok tengok awak dekat social media? Mak, even ibu saya, ayah saya, adik-beradik saya semua tengok. Dan diorang tak memberikan satu respon yang Stop it. No. Melainkan diorang cuma tegur, jaga batas sayang. Itu je. Standard lah. Jangan orang kata tu, yelah Pak Nel, social media orang luar boleh tengok. Kan, jangan buat benda bukan-bukan je. Tapi untuk benda yang saya buat tu diorang support. Diorang seronok dan diorang suka untuk mencerita benda tu dekat kawan-kawan diorang. Anak aku tu. Tu anak aku tu. Macam dan tu sekolah kan. Lagi? Waktu tu belum jadi cikgu lagi. Waktu tu belajar je. Lagi. Ya. Dan waktu tu respon pensyarah-pensyarah pun okey. Dia orang, oi, hang buat apa? Video apa malam tadi? Macam tu. So saya rasa, selagi aku jaga batas, selagi aku tak cross the line, okey lah. Kan? Okey lah. Waktu tu lah pula barulah saya explore yang video-video parody ni. First video parody yang cecah viewsnya 100,000 dengan pengikut saya yang tak ramai lagi waktu tu. Parody video Sajat. Mana awak tahu awak boleh ikut suara dia? Okey. Dia macam ni. Waktu sebelum mendengar kan saya aktif. Okey. Sebenarnya jiwa persembahan ni Pak Nel dah mula timbul waktu tu lah. Sebab Pak Nel tahu pantomin kan? Apa dia? Pantomin. Tahu. Okey. Yang seorang berdialog, yang seorang kena buat dia punya pergerakan kan. Bayangkan kalau ada 7 karakter atas tu, satu suara je kat belakang saya. Awak buat? Tapi awak tak puas kan? Awak patut kat depan, bukan kat belakang. Tak tahu sebab mungkin saya nak asah skill meniru tu dulu kot. Saya buatlah suara kat belakang. Waktu tu KL Gangster tengah pergi buat suara Jai, suara Syamsul Yusof, suara Doraemon, suara itu, suara ini. Dan saya pula dibesarkan dengan Raja Lawak Pak Nel. Saya tengok Johan, saya tengok Zizan, arwah Pak Yus, Nabil. Saya dibesarkan dengan program lawak. So saya gunakan benda tu dekat sekolah. Ketika itulah kawan-kawan pun nampak kalau ada pertandingan video korporat kan. Saya lawan pertama. Bukan saya nak jadi shooter tu. Saya nak jadi talent tu. Saya jadi di belakang ini merupakan sekolah saya yang telah pun saya apa kan. Kita berjumpa selepas ini. Kemudian masuk pula lain, saya juga tapi karakter lain. Saya dah explore benda macam tu Pak Nel. Okey. Tapi saya heran Sajat tu. Okey, dia bermula dengan cuba-cuba lah. Waktu tu juga saya dah mula nampak kalau benda tu tengah viral, jangan biar lama-lama. Waktu tu Sajat sangat-sangat viral. Tak silap saya waktu tu Sajat, Safi Ilyas yang nama disebut-sebut ketika itu lah.
antara diorang ni, suara-suara diorang lah yang saya Ali Shukri. Ya, yang saya parodikan. Yes, betul. Sebab memang 3 ni, Sajad, Safi Ilyas, Ali Shukri, yang saya parodikan, yang saya cuba tiru suara mereka, dan semuanya pecah, semua pergi. Ketika itu pula Cuma beratus-ribu tontonan. ya, beratus ribu tontonan, page-page lawak yang lain pun ambil, dan endorsement banyak masuk Manel. Endorsement yang biasa-biasa lah kan, yang contact dekat DM ni. Nami nak ni tapi buat suara ni, kita pun gunakan lah. Rezeki kot ni. Kan? So saya pun buat, saya dah start review, dah start review menyanyi dah. Saya dah review dengan karakter. Saya dah ada storyline. Buat sendiri, edit sendiri. Macam tu. Okay. So yang depression form 5 tu semua hilang dah. Hilang dah. Kan? Hilang Pak Nen. Sebab tu saya cakap, tak salah untuk kita merasakan depression, anxiety ni semua kan. Apa yang salah bila kita tak cuba untuk kawal dia. Itu pada saya lah. Pada saya. Sebab kita semua melalui satu proses yang kadang-kadang menekan kita. Kan? Yang abuse kita punya mind. Tapi bagi saya, kita ada satu, Allah bagi kita hati kan, untuk kita merasa sedih ke, marah ke, apa ke. Dan Allah juga bagi kita otak kan, yang ada akal, yang membezakan kita dengan haiwan kan. Kadang-kadang kalau kita tengok haiwan, walaupun Allah tak bagi dia akal, tapi dia tahu bawa diri dia. Dia minum, dia makan. Dia tahu nak melintas bila. Dia tahu nak melintas bila. Kadang-kadang je kan, ajal dia kat situ. Tapi kita sebagai manusia ni, yang Allah dah anugerahkan macam ini, kenapa kita tak cuba twist benda tu jadi positif? Sebab tu proses rebel saya tak lama pun. Betul-betul waktu sekolah menengah tu je. Sebelum saya masuk belajar. Dan Allah dah susun cantik saya, oh kau kena lalui ni dulu, kau kena lalui ni dulu. Macam tu. Saya rasa kalau awak UPU terima awak tu, awak stres lagi kot. Mungkin. Mungkin. Sebab tu saya happy, saya suka dengan perjalanan hidup saya. Saya tak Banyak petikaikan hikmahnya pun. kan? Ya. Saya tak petikaikan pun. Awak dah rasa ke percikan bintang? Dah. Nama saya pun bintang Pak Nel. Najmi tu maksud dia. Najmi tu maksud dia bintangku. Pasal nama ni pun saya bergaduh dengan ibu saya. Oh ya? Okey, adik-beradik saya 4 orang. Yang first abang Muhammad Aizat, and then kakak Siti Ayuni, and then kakak Siti Nadira. Saya seketul je Najmi. Mana Muhammad? Saya tanya. Sebab abang saya ada Muhammad, akak saya dua-dua ada Siti. Saya tak ada Muhammad. Sampai sekarang saya tak ada jawapan, dan mereka pun tak ada jawapan. Entah waktu tu kau dah lahir, ibu dengan ayah bincang, nak letak seketul je Najmi. Saya masuklah. Oh, nun jim mim, nujum tu bintang. Kalau letak ya, dia ada tata bahasa Arab dia lah. Kalau ya tu ada ku, so bintangku. Sebenarnya saya carry nama saya je. Kita aja berhenti. Minta maaf Nami, kita akan kembali selepas ini. Okey, teruskan bersama, dan dalam pada itu tolonglah subscribe. Jangan tonton kosong saja, okey? Setiap ibu di dunia pasti akan ada satu perkara yang merisaukan mereka. Bahkan perkara itu bukan tentang diri mereka, tetapi tentang cahaya mata mereka yang akan melihat realiti dunia yang sebenar. Sama seperti aku. Aku kerap kali bertanya, kenapa anak aku jadi macam ni? Sedangkan aku ini berpelajaran. Semua orang pandang aku dengan tinggi. Tapi bila di rumah, itu sebaliknya. Anak aku sukar untuk fokus. Dia cepat lupa, cepat putus asa. Setiap kali belajar, dia menangis. Aku telah beri apa yang diperlukan. Sekolah yang bagus, guru yang terbaik. Kenapa dia masih macam ni, ya Allah? Alangkah baik kalau aku dapat ganti tempat dia. Apa salah aku? Sarah, kenapa you buat I senang kita sangat ni? I don't know what else to do, Lina. Result anak I teruk.
I feel like such a failure. I give her everything. Tapi bila tengok result SPM trial, I just... How can a mother with a master's degree end up raising a child yang gagal? Sometimes, anak dia bukan tak pandai. Cuma otak dia penat, overload sangat. Dia cuma perlukan support you je. Start small, Sarah. Bagi dia pemakanan sihat, or maybe supplement minda. Kadang, otak dia tak fokus sebab tak cukup BTC. Trust me, bila minda kuat, everything will be okay. Maybe you are right, Lina. I've been chasing a result. But maybe now, it's time I start healing her mind. Intan, bila otak penat, jangan paksa. Kita kena jaga dari dalam. Makan sihat, tenangkan hati. Kita dah usaha. Lepas tu, kita tawakal. Dan jangan lupa doa. Sebab bila kita usahakan dengan hati, Allah akan cukupkan selebihnya. Ya Allah, terima kasih atas kekuatan anakku. Selagi mampu, aku akan terus di sisinya dengan kasih dan doa yang tak pernah padam. Kita kembali dan terima kasih kepada anda yang dah subscribe. Terima kasih kepada Mind Tropic dan Mind Tropic Junior kerana terus membijak pandaikan perbualan kita. Bijak ke? Kalau bijak, jom kita sambung. Okay, awak masuk jadi guru. Your first posting kat mana? First posting dekat Negeri Sembilan. Oh, kat rumah je lah. Alhamdulillah dapat dekat lah kan. Sebab kos muzik ni dia biasanya kos muzik dia akan hantar tempat kelahiran kita. Sebab dia tak, orang kata tu menyeluruh sangat macam bahasa Melayu, core kan, sains, matematik. So Alhamdulillah saya dapat berdekatan dengan kampung saya sampai sekarang pun, Batu Kikir kan. So saya masih lagi buat kerja side income saya ni. Saya masih lagi buat. Waktu tu rate saya dah naik. Dah main ratus lah. Dia dah main ratus. Dia tak main puluh dah. Dia dah main ratus. Seronok lah. Satu video walaupun 100 setengah tapi seronok. Macam mana awak boleh gembirakan diri awak pergi sekolah sedangkan awak sedang bergembira di sosial media? Sebab bila saya fikir balik, walaupun saya bergembira di sosial media, tapi waktu pagi sampai ke petang tu saya tak buat sosial media pun. Kebiasaannya saya akan petang ke malam tu yang saya akan hadap sosial media ni. Nak buat konten dalam bilik saya kan, pasang lighting, set up kamera, tripod apa semua. So saya rasa saya boleh buat dua kerja tu. Tapi waktu tu orang kata tu masih lagi okey lah. Sebab saya posting 2019 hujung tahun bulan 11. Okay. Momen saya parking saya punya motosikal, buka helmet, saya naik motor je saja, buka helmet, saya dengar dekat belakang ni, weh tu Nami kan. Budak sekolah sekolah rendah pula tu. Dia memang partner, tapi kau Nami kan aku. Aku ni cikgu ni. Dalam hati lah. Tapi sambil kita dekat sabar kan. Tapi saya masih dengar, weh dia nak perform kat sekolah kita ke? Macam tu. Dia ada persembahan ke? Dia nak berucap ke kat sekolah kita kan? Saya letak helmet, saya senyum. Saya pergi dekat pejabat, saya daftar. Jumpa GB guru besar, kan, jumpa GP K1 juga penolong kanan 1 kan. Jumpa and then perhimpunan. Pak, betul-betul saya naik dekat atas pentas tu, dekat depan rostrum saya berucap. Dan saya nampaklah budak-budak yang borak pasal saya ni. Dia cikgu lah. Dia cakap dengan budak sebelah dia. Dia cikgu kita lah. Wih, dia cikgu. Bestnya. Nami cikgu kita apa semua. Waktu tu saya dah mula rasa yang aku ni artis ke cikgu lah. Sebab zaman diorang adalah zaman diorang membesar dengan social media Pak Nel. Zaman budak-budak waktu tu. Diorang dah mula ada IG kan. Diorang dah ada TikTok sendiri apa semua kan. Alamak macam mana aku nak carry ni? Tak apalah. Jalan dulu. Biasakan diri dulu. And then masuk kelas tu lebih kurang macam tu juga. Diorang lebih berborak tanya pasal tu. Cikgu Nami buat video. Panggil Cikgu Nami lah. Cikgu Nami buat video ni Dapat juga banyak sangat WhatsApp. Orang kata tu WhatsApp, bagi saya WhatsApp kegembiraan lah. Daripada parents-parents diorang. Tak kira mak, tak kira ayah. Diorang suka untuk berinteraksi dengan saya. Saya dah perasan benda tu Pak Nel.
Suka no. Kalau Cikgu Nami punya kelas, pergi. Tapi saya garang dekat sekolah. Oh ya. Saya garang dekat sekolah ketika proses pengajaran berlaku. Habis je aku Nami. Saya macam tu. Budak sukalah. Ya. Dan budak-budak suka, bukan saja suka, dia orang boleh respect saya. Ya. Kan. Alamak, dia garang lah. Time dia mengajar dia garang lah. Tapi terima kasih cikgu. Men, jom. Dia terus. Saya boleh split saya punya personality macam tu je. So saya teruskan mengajar. Kan seronok kan kalau tu. Jadi kenapa awak berhenti? Saya dah mula rasa okay, this is the time ni. This is the time ni. Maksudnya sebab saya dah dapat time tu kiri kanan saya stable Pak Nel. Gaji cikgu dapat, gaji social media dapat. Dan social media ni lagi tinggi daripada, sebab saya basic 2-3 je. Tapi saya boleh bawa keluar kereta time tu yang monthly kereta tu 1,600. Wow. Apa cikgu-cikgu pandang? Apa kerani sekolah dia nak kena ni isi maklumat kan. Kau beli kereta kau kena declare tau. Ini apa declare. Dek, gaji kau ni basic 2-3 dek. Kau punya kereta ni monthly 1,600. Ni duit ni saya cakap macam tu. Duit ni saya dah stable dekat sini. Saya dah tahu monetize social media, saya dah tahu cari endorsement, review. So duit ni. Tapi untuk mata-mata orang luar, cikgu beli kereta macam tu mana dapat duit saya dah mula ada rasa alamak tak bestnya. Perangai itulah tak suka dah tak best. Menjadi perbualan kan. And then ada satu lagi yang menjadi faktor untuk saya tinggalkan benda ni adalah saya sayang murid saya. Saya sayang. Cuma bila topik perbualan mereka tu berkenaan dengan konten saya, yang waktu tu konten saya agak liar. Liar tu dari segi saya berkarakter je. Saya pakai tudung. Saya jadi perempuan sebab kita nak watak kan. Bukannya kita ke arah itu tak. Kita jadi watak itu. Jadi watak mak, jadi watak girlfriend. Jadi contoh tak elok lah. So bila cikgu. Cikgu pakai tudung tu kan. Dia cakap balik dialog-dialog saya dalam konten saya tu kan. Saya senyum di luar tapi dalam saya rasakan tak bestnya, tak bagus ni. Saya rasa benda tu Partner tak bagus ni. Waktu tu pula saya dah berkahwin. So dekat isteri saya ni saya banyak meluah lah, tak bestnya. Kalau saya bukan cikgu, saya rasa benda tu kebanggaan. Orang sebut-sebut saya punya konten. Tapi disebabkan time tu title saya sebagai seorang guru, saya rasa saya tak patut kekalkan salah satu daripada benda yang saya ada ni. Sebab saya rasa yang ini akan mengakibatkan yang ini jadi buruk. Yang ini akan mengakibatkan saya tinggalkan yang ini. Itu je pilihan yang saya ada Partner. Itu je pilihan. Kalau nak jawapan bagi dekat orang tanya kenapa saya tinggalkan kan. So waktu tu saya dah mula berfikir. Pergi sekolah just nak habiskan kerja je, balik rumah dah. Time tu saya ada fasa, dia bukan nak kata depression dia macam fasa dilema. Yes. Dilema, apa aku patut buat ni tinggalkan ke atau ambil yang tu? Ambil yang tu ke ataupun tinggalkan yang ni? Saya macam berfikir hari-hari, balik kerja, pergi kerja, balik kerja, pergi kerja, balik kerja. Tu je. Saya dah rasa macam tu. Pergi kerja, balik kerja, dapat gaji. Tak bestnya. Saya rasa tak bestnya. Tak puasnya. Saya ni, orang bayar saya 500, saya shoot, saya edit, and then rendering, and then tanya dulu, video ni okey tak? Tak lepas pula, tak apa, buat sini. Aku edit balik. Lepas tak? Approve. Duit masuk. Alhamdulillah, puasnya. Best kan? Itu yang saya rasa pula. Bila dah benda tu saya lalui hari-hari kan. Kalau murid-murid saya pun dah bercakap pasal saya. Padahal mak bapak? Mak bapak pun cakap, cikgu buat video malam tadi. Seronok. Pakai G-string pula. Spaghetti strap. Singlet lah kan. Cikgu. Tapi dia orang tergelak. Tapi saya tak rasa benda tu best. Benda tu datang daripada awak sendiri. Ya, saya tak rasa benda tu best. Saya ada rasa tanggungjawab tu. Saya tak patut calarkan maruah sebagai seorang guru. Saya rasa lah. Ya, betul. Cacah lah kalau orang luar dengar kan. Tapi itulah betul, saya rasa. Untuk jadi bintang, dia ada persona dia. Untuk jadi guru, ada persona guru. Tapi sekarang ini dia dah bercampur persona bintang dan guru. Betul. Lepas tu bila saya dah dilema tu, saya pun walaupun dilema kerja jalan. Duit tetap ada.
Buat 2022 adalah tahun di mana saya buat keputusan Lepas COVID. lepas COVID. Bayangkan mengajar waktu COVID tu, pressure partner. Ya. Walaupun online tapi pressure sangat-sangat. Untuk saya yang berumur 23, 24 waktu tu, untuk cope with that thing saya rasa berat sangat. Dan waktu tu saya boleh nampak struggle orang lain. Aku tak struggle. Sebab aku ada monetize ni. Kan? Orang quarantine, orang tak dapat pergi kerja, orang tak dapat rentas itu. Tapi aku ada duit. Ya. Lagi masa COVID lagilah. Ya, lagilah orang tertumpu dekat Ya. social media. So, growth. Saya okay benda tu. And then, pada tahun 2022 tu, pasca COVID lah orang kata kan. Okay. Saya dah terlampau aktif dekat social media. Sampaikan dapat menarik orang-orang yang ada sekarang dalam industri. Maksudnya dah mula mengenali lah. Oh ya. Kan? So pada bulan 3 2022, saya dapat tawaran. Dari Production lah. Okay. Production perfilman. Nak buat filem. Wow. Dia punya PM datang batu kikir. Ni orang minat ni nak ambil kau jadi watak ni kan. Sebab cerita tu pun cerita Negeri Sembilan. Walaupun cerita tu tak berapa meletup Ini cerita sangat. yang dengan Datuk Atan tu ke? Ya. Oh, okay. Walaupun cerita tu tak terlampau pergi sangat, tapi untuk mendapat tawaran menjadi pelakon pembantu, bukan ekstra tau. Pelakon pembantu Wow. untuk filem partner. Ya. Waktu tu macam ni nak sign kontrak tu kan. Kontrak yang bernilai satu hari RM500. Bagi saya besar. Ya, betul. Bagi saya besar. Betul. Aku kerja sebulan 2,300. Ini sehari 500. Ya. Syuting berapa hari? Betul. Kan? 10 hari dah RM5,000. Sign. Seronoknya sign. Jumpa guru besar. Sebab apa? Sebab saya nak minta cuti tanpa gaji. Sebab saya dah ada gaji ni tak apa lah. Minta cuti tanpa gaji. Sedangkan waktu tu seronok bila dia luluskan. Cuma saya fikir, lepas ni kalau ada tawaran berlakon lagi, aku dah tak ada cuti. Betul tak? Sebab cuti tanpa gaji ni, dia ada kota dia je. Dia ada kota dia sendiri kan. Waktu tu saya pula cikgu baru 3 tahun setengah. Kan? So kota saya time tu lebih kurang dalam sebulan je kot cuti tanpa gaji. Lepas tu saya dah, waktu tu lah saya mula jumpa Joey Daud. Saya mula jumpa K. Rahman. Datuk Atan jangan cerita lah. Sebab dia pun yang petik nama saya pun. Dia yang petik. Budak tu Betul. Budak tu. Ni budak ni boleh ni berlakon ni. Dia orang ni 9 ni. Panggil dia. Dia cakap macam tu. So dapatlah nama saya kan tersenarai. Okay. Bila saya masuk set lakonan partner, saya jadi macam ni partner. Ya Allah, aku kat rumah pakai phone ni. Kat sini. Kamera. Tengok menyeringai je lah. Menyeringai je partner. Looking forward dah habis pun tak nak balik. Ya. Tak ada scene pun tak apa. Aku lepak situ. Ya. Kan. Tengok makeup artist. Dia layan artis macam ni. Bila awak dah mula di make up kan, awak barulah rasa macam di make up kan. Di macam Nami boleh duduk kat situ. Nami jangan duduk sini panas. Macam ni ya. Payung kan? Payung. Payung kan lagi. Time tu kipas Jisoo ni apa semua tak ada lagi. Pakai kipas sate. Ya. Tapi still lagi dikipaskan. Makan dijaga. Homestay diberi. Ya. So saya tanya Abang Joey macam ni bang live macam ni macam tu kan. Tapi pada kau rasa best sebab kau baru Yeah. Kan? Pada kami-kami yang orang lama ni, inilah kerja kami. Itu je lah jawapannya kan. And then saya lakukan tanggungjawab saya sebagai seorang pelakon. Jalan. Tiba-tiba Abang Joey. Ni Joey Daud tarik saya. Dek, kau apa dek? Macam tu. Kau apa? Macam tu kan. Benda. Maksudnya kat luar. Saya cikgu bang. Dia buat macam tu. Gaya Joey Dia macam tu. Pahal bang. Macam macam tu kan. Kau orang seni. Dia cakap macam tu. Dia point kat saya macam tu. Daripada saya yang Nak ke tak. daripada saya yang macam tu kan, saya pandang muka dia. Sebab kita orang habis je scene, memang kita orang lepak tu, bonding tu dekat homestay memang macam tak ada artis lama, influencer baru ke tak ada. Memang macam adik abang betul. Kau anak seni. Dia cakap macam tu. Yelah, saya memang suka seni. Tak. Kau ada barang. Dia cakap macam tu. Kau ada barang. Waktu tu baru saya faham barang tu apa. Barang tu bakat bakat yang orang industri perlukan. Dia cakap macam tu. Saya pun macam, ya ke bang? Ya. Kau berhenti.
Disuruh? Dia dialog Jawi, kau berhenti. Saya itu kan. Ya ke bang? Saya dah takut dah ni. Ya ke bang? Ya, kau tengok macam mana kau buat scene tadi. Director punya gelak. Kau tengok macam mana cameraman yang rakam kau waktu kau buat scene kau tu, dia orang enjoy belakang kamera. Kau ada barang, kau berhenti. Saya full stopkan dekat situ. Ambil phone, call orang rumah. Yang sekejap video call. Tak. Saya patut berhenti ke? Awak dah lama kan belenggu benda ni kan? Saya ingat orang rumah saya, jangan. Teruskan kerja cikgu. Anak dah ada dah? Anak waktu tu baru nak lahir, Pak Nel. Allah. Anak kedua. Baru nak lahir. Jangan. Anak pertama dah ada dah. Ingatkan macam tu je lah jawapannya kan. Tapi bila tanya, berhenti lah. Uish. 2 orang ni. Kalau Abang Jowi tadi saya tak nak dengar cakap, tak apa sebab dia mungkin orang luar bagi saya. Ni orang rumah saya ni. Yang tidur sebantal sebantal sekatil ni. Berhenti lah. Ya ke? Ya. Kalau saya pun boleh nampak lah awak punya kecenderungan tu macam mana. Kan dekat rumah awak boleh melakukan watak secara random yang tiba-tiba jadi itu, jadi ini, apa semua kan. Saya dah lama boleh faham dah. Nak berhenti. Okay, tutup call. Habiskan syuting tu. Terus saya hantar notis dekat guru besar. Tapi saya cara yang beradab lah. Pergi pejabat elok, borak dulu. Saya nak berhenti cikgu. And then buat syarat je tu sebenarnya. Awak dah buat ada keputusan dah. Saya dah ada keputusan. Tapi prosedur memang ada orang Jabatan Pelajaran Negeri turun mewakili. Sebab dia orang memang nak kena, dia ibarat macam wartawan. Justify. Ya, justify. Dia orang pun datang dan alhamdulillah dia orang pun kenal saya. Dia orang mengikuti social media saya. Cikgu nak berhenti macam tu kan. Tapi cikgu faham kan, lepas ni dah tak ada dah gaji, dah tak ada apa semua. Ya, saya faham. Okey lah, boleh, ini sekadar orang kata tu proses biasa lah. Nanti suruh guru besar sign apa semua. Alhamdulillah, proses saya melepaskan jawatan pun sangat-sangat dipermudahkan, Pak Nel. Tak ada perlu, sebab nak berhenti jadi cikgu susah. Dan susah. Isteri awak bagi pula sedangkan dia tahu bila jadi artis ini cabaran suami tak dekat rumah satu. Digoda lagi. Okey, waktu tu mungkin dia hanya memandang saya dulu. That's why dia that's why dia boleh bagi respon yang macam tu. Tapi bila dah menganjak ke zaman sekarang, fasa sekarang, baru dia boleh nampak. Baru dia boleh itu, dia accept itu sikit demi sikit. Dan yes, saya setuju dengan Pak Dan. Waktu tu kita lelaki umur baru 20-an, orang kata keluar pula sebagai yang mungkin menjadi sebutan dan mungkin juga menjadi rebutan. So untuk dia buat keputusan, that's why saya tak tahu cara nak appreciate dia punya pemikiran macam mana. Sebab dia dah nampak. Sebab dia nampak. Sebab waktu Pak Nel, waktu saya bercinta dengan dia, saya rahsiakan. Sebab waktu kan saya influencer. Kononnya. Yang minta rahsiakan tahu tak siapa? Dia. Tak payah tunjuk saya lah. Sebab mungkin lah. Sebab saya okey je kot. Tapi dia sendiri yang menawarkan untuk tak payah expose. Dia apa dia guru? Tak, orang biasa je. Orang biasa. Sampai sekarang pun dia suri rumah. Untuk seorang perempuan yang secara naturalnya ingin orang tahu dia bersama dengan siapa. Kan? Tapi untuk dia ketika itu, dia boleh katakan, tak apa, suruh lah. Blurkan. Kalau ternampak, blurkan apa semua. Sampai saya kahwin baru expose. Yes, kahwin baru saya expose. Dan saya sendiri pun expose lah, kahwin kot. Yang tu kan, rezeki tu pergilah, nanti ada lah tu rezeki tu. Kan rezeki kahwin lagi apa semua. That's why saya tak berapa macam serius lah awak okey saya berhenti. Sebab saya tahu dia mesti faham. Dia dah tunjukkan benda tu. Dia dah fikir lama. Kalau awak tak cakap pun dia akan cakap berhentilah. Kan? Berhentilah awak. Kita aja berhenti seketika. Kita kembali selepas ini. Nami akan terus memberikan atau berkongsi tentang perjalanan kerjaya dan kehidupan beliau. Okey, selepas ini dalam Kita Aja. Walaupun hampir semua kanak-kanak Malaysia ke sekolah,
Lebih 42% murid berumur 10 tahun masih belum mahir membaca. Dan bila mereka masuk sekolah menengah, lebih 75,000 pelajar tercicir sebelum tingkatan 5. Dari kecil mereka sudah ketinggalan dan semakin lama mereka semakin hilang keyakinan, hilang semangat, hilang masa depan. Anak saya selalu mengadu, tak faham bila cikgu ajar. Bila baca buku, dia kata tak ingat. Saya takut dia makin ketinggalan. Bayangkan kalau mereka boleh fokus di kelas. Bayangkan kalau mereka mudah ingat apa yang dipelajari. Bayangkan kalau mereka rasa yakin setiap kali masuk sekolah. Bila minda anak lebih tajam, belajar jadi lebih mudah dan masa depan jadi lebih cerah. Inilah peranan SKB. Dengan Mindtropic, tablet kunyah dengan formulasi saintifik, kami bantu tingkatkan fokus, daya ingatan dan motivasi pelajar dari sekolah rendah hingga sekolah menengah. Pakar mendapati bila pelajar lebih fokus, prestasi akademik mereka meningkat dan risiko tercicir dapat dikurangkan. Bersama SKB, kita bangunkan generasi yang lebih bijak, lebih fokus, lebih hebat. Kerana bila otak bijak, hidup pasti hebat. Okey, kita aja kembali. Baiklah kepada anda yang memberikan sokongan sehingga kita dapat tontonan yang tinggi. Dan kepada anda yang belum lagi menonton, saya harap anda yang menonton ni tolong sharekan kepada mereka. Okey, bagi tahulah tentang keistimewaan atau kelebihan kita punya podcast ini. Kelebihan kita adalah kita bercakap pasal kesihatan minda dan juga jati diri kita. Okey, alright, jom sambung. Awak ambil keputusan untuk jadi artis, menjadi, tapi yang saya heran daripada seorang yang pendiam, bukan pendiam pun, orang yang masuk bahagian-bahagian pentas, tapi macam mana boleh jadi pelawak? Okey, saya banyak archive tau konten-konten saya. Bila saya jadi selebriti, saya debut dengan Ubi dulu, saya banyak archive. Sebab apa? Sebab saya segan sebenarnya. Tapi konten-konten yang saya archive tu semua yang hardcore. Hardcore tu jenis yang bukan hardcore yang tak jaga sensitivity ni, tak. Tapi dari segi watak tu exaggerate. Kan, kalau jadi lembut betul. Kalau jadi perempuan betul. So saya rasa kat situlah ibarat macam satu persona lain saya. Persona lain saya di mana saya suka orang nampak saya bodoh. Ya, betul. Ya, saya suka orang nampak saya selenga. Saya okey. Kau nak tibai aku, kau nak perli, kau nak rasa. Dia beza Nami. Orang nampak bodoh dengan bodoh betul. Orang nampak bodoh dan orang nampak kau memang bodoh betul. Ada. Tapi saya suka bila saya selenga kan, orang terhibur. Saya suka bila saya orang kau ni saya suka respon macam tu. So saya zahirkan dia dekat social media. Saya buat konten. Kalau nak tanya dari mana datang persona pelawak tu, dari situlah. And then, okay, saya cerita pasal Ubi dulu sikit. Waktu Ubi kan, macam mana boleh jadi. Ubi musical lawak musical. Yang saya terik Shahnaz masa tu. Ya, betul. Pertama kali saya jumpa saya awak. nampak partner time tu. Awak dengan Syarif, dengan Fat. Dengan Syarif. Dengan Fat dengan Syarif. Awak juara kan? Juara, Alhamdulillah. Partner, ketika itu partner, saya sebagai seorang bekas guru. Yang waktu tu saya keding je. Kan, halo saya. Partner lalu. Partner. Nak tegur memang tak berani lah partner. Saya duduk kat meja juri. Meja juri. Saya mengasah Shahnaz. Betul. Saya tengok, partner. Waktu tu kita tengok Kak Lina pun kita dah rasa. Sebab Kak Lina tu dah viral pasal ni kan. Dia punya cara. Apa dia tu kan. So saya tengok ketika tu, tapi sebelum terjadinya Ubi waktu tu, inilah social media adalah yang membantu. Syarif. Syarif dia dah nampak saya kat social media. Dia dah nampak perwatakan saya ni boleh dipentaskan, boleh dia ni. Tapi dia je yang nampak, saya tak tahu.
Saya tak tahu partner. Saya tak tahu saya boleh atas pentas ke. Masa tu dah berlakon kan? Dah berlakon lah. Tapi saya tak tahu saya boleh buat live show ke tidak. Saya boleh berinteraksi dengan kamera dengan cepat saya tak tahu lagi. Sebab saya tak pernah cuba. Biasa performance sekolah je pun. Kan? Itu lain. Itu kita dah tahu dah ni siapa semua. Lepas tu, dia dah mula mengikuti saya dan melihat saya dekat social media. Satu ayat itu sampai sekarang saya ingat. Satu hari nanti aku nak bawa kau. Dia cakap macam tu. Dia DM saya pun seronok lah, artis kot, pelawak kan. DM dia cakap macam itu. Tapi waktu tu 2020, 2021 lah partner tak silap. Dia cakap satu hari aku nak bawa kau. Saya tak tahu nak bawa pergi mana ni. Cakap yang tu kan. Rupanya 2022, waktu tu saya dah, boleh saya katakan saya penganggur lah waktu tu. Sebab bulan 3, bulan 4 saya dah berhenti. Musical waktu tu start bulan 7. Anak saya dah lahir. Saya tak ada pendapatan yang tetap ni. Kan? Dapat tawaran macam tu. Waktu tu saya cakap, oh abang ingat lagi tawaran yang abang buat dekat saya kan. Waktu tu lah dia bawa saya. Jumpa pula dengan Fat. Kan? Saya ibarat macam, aku tak kenal. Aku tak pernah lepak dengan korang semua ni. Macam Bukan mana? kawan baik pula kan? Macam mana aku nak bertanding ni? Kan? Boleh ke tidak ni? First week, Alhamdulillah letup. Ubi waktu tu digembar-gemburkan lah. Press semua ambil. Kemunculan pertama Nami memberi itu, memberi ini. Pecah. Cakap, wow. Allah is great. Saya cakap macam tu. Apa yang saya lalui sebelum ni, apa yang saya lepaskan, apa yang saya korbankan, ini pula yang saya dapat. Tapi time tu saya masih sorok je identiti saya. Saya masih lagi cakap saya cikgu. Oh, okay. Dekat social media. Sedangkan saya dah 4 bulan menganggur waktu tu. 3 bulan menganggur. Saya masih lagi sorokkan. Sebab apa? Saya time tu niat satu je. Aku champion, baru aku beritahu aku dah berhenti. Bukannya aku champion, aku cakap aku nak berhenti. Aku champion, niat saya aku champion, baru aku beritahu aku dah berhenti. Macam tiba-tiba awak jadi juara Nami. Bila diumumkan sebagai juara tu, goyang lutut partner. Sebab berapa ratus ribu? 150 tapi bagi 3 lah. Masih juga masih juga. Dan ketika itu orang kata gaji mingguan saya tak tinggi pun. Kan? Orang kata tu Alhamdulillah. Sebab waktu tu dan even sampai sekarang pun saya masih lagi, saya suka sangat bandingkan dengan kehidupan cikgu saya. Contoh kalau orang tawarkan saya kan. Oh ni komitmen apa? Ni. Okay. Ada satu orang bila kita bagi tahu benda tu rendah ni. Ya betul. Ini apa ni? Tapi untuk saya jauh dalam sudut hati saya ni, ya Allah, aku basic dulu 2,300. Yang ni aku dapat 23,000. Jauh sangat. Okey. Dulu aku basic 2,300. Yang ni aku dapat 3,000 sehari, masih lagi lebih. Dulu aku kerja 1 bulan. Yang ni aku kerja 4 hari, 5 hari. So even sampai sekarang saya masih lagi didik diri saya macam tu. Even dengan personal manager saya pun saya cakap, tanya dia dulu apa komitmen dia. Baru kita bincang balik pasal fees tu. Saya jenis macam tu. Kan? Saya nak buat, saya buat. Saya tak nak buat mungkin sebab clash ataupun komitmen kau terlampau besar sangat. Itu je. Kan? And then di umum juara tu saya dah tak boleh cakap apa, saya rebah. Sebab saya ibarat menyimpan satu rahsia yang sangat-sangat besar, di mana saya merupakan seorang penganggur yang dah tak kerja sebagai government servant. Saya rasa saya dah riliskan semua partner. Dan saya rasa saya dapat membanggakan Syarif dan juga Fat, di mana diorang tak kenal saya. Diorang tak tahu saya boleh buat ke tidak. Sebab itu saya cakap saya puas. Bagi saya diorang berani. Berani gamble. Syarif dengan Fat berani. Sebab memang Musical Lawak Superstar 3 time tu dia dah buka untuk influencer. Tapi dia gamble lah. Kan? Budak dia menjadi sebab dalam tu macam mana dia cakap, ada je influencer lain. Tapi yang lepas berjaya penetrate ke akhir sampai habis tu saya lah. Saya seorang kan. So perasaan saya ketika itu, saya tak tahulah. This is my world lah. Saya dah rasa wow, puasnya. Macam tu kan. Keputusan yang saya buat partner, bukannya bermain emosi dengan masyarakat je tau. Dengan mak ayah saya sekali partner. Yelah. Kan. Waktu saya buat keputusan tu, saya tahu mak saya sedih. Saya tahu. Sebab yang macam saya cakap lah, yang tahu isteri saya je. Dengan cikgu-cikgu sekolah saya. Kan. Sebab saya nak kena reveal benda tu kan. Tapi saya merahsiakan dengan diorang sampai final tu tau sebenarnya.
Mak ayah awak tak tahu. Tahu. Saya cuma cakap dengan dia orang saya cuti tanpa gaji je. Tapi dia orang tahu sebenarnya. Sebab mak ayah saya cikgu, Pak Nel. Ya. Dalam circle cikgu dekat sekolah saya tu pun ada lagi kawan-kawan mak ayah saya. So tak Dia apa. bagi tahu Dia anak orang berhenti dia sebenarnya. tahu secara macam tu, secara perbualan orang bagi tahu, tak apa, jangan aku yang bagi tahu. Sebab saya masih lagi ada rasa aku kena jaga hati dia orang. Sedangkan dia orang sebenarnya dah bersedih dah kat belakang. Ya. Kan? Sampai ke satu time tu ayah saya, betul ke pilihan kau ni? Ayah saya jangan bercakap. Tapi bila dia tanya betul ke pilihan kau ni, saya cakap, betul? Okey, buat elok-elok. Tu je lah. Ya, lagi pun awak dah kahwin. Awak dah ada anak. Itu keputusan tu. Dah nampak dah. Awak dah ada kereta, awak dah apa, kahwin pun awak tanggung sendiri. Sebab 23 tahun saya ikut A sampai Z apa yang mak ayah saya cakap. Ya. So sampai masa saya sebagai ketua keluarga time tu, saya berhak buat keputusan sendiri lah. Betul lah, betul lah. Saya mula Dan rasa macam keputusan tu lah. awak tu tak salah. Nabi, Alhamdulillah lah Pak Nil. Kemudian awak dapat macam-macam tawaran. Kita pendekkan cerita. Ya. Awak jadi host untuk Meletup. Oh. Awak jadi penyampai radio. Host saya suka hosting. Sebab itulah saya punya position waktu cikgu dulu. Kalau pengacara majlis, tak ada lain tak bukan Cikgu Najmi. Ya. Tak lain tak bukan Cikgu Najmi. Komentator sukan Cikgu Najmi. Semua tu saya dapat sekarang, dan position yang saya dapat tu bagi saya sangat-sangatlah besar untuk saya. Sebab saya tahu Meletup ni asalnya Pak Nel penapis dia. Ya, saya Pak tahu Nel, ada 3 orang dulu. Nabil, Nilofa dengan Alif Sata. Alif Sata. Tapi Nabil dengan Nilofa dapat, saya boleh nampak macam mana Nilofa create dia punya karakter. Ya. Dari sini sampai jadi itu. Nabil memang, sebab saya tengok Nabil dulu saya follow Nabil dia sebagai sebenarnya tak pelawak. nak mula-mula. Okey. Saya yang yakinkan dia untuk ambil Meletup. Sebab tu saya cakap, okey, Nabil dulu starting dengan pelawak. Dia boleh jadi pengacara dah sekarang. Bagi saya pengacara yang bagus lah. Kan? Sampai sekarang. So aku boleh lah. Betul. Saya cakap dengan diri saya lah. So saya boleh lah. Bila ditawarkan, antara cabaran yang saya kena lalui Pak Nel adalah mulut orang. Betul. Adalah mulut orang dan juga mata orang. Mata orang lain yang mengharapkan benda tu, tapi yang dapatnya saya, itu cabaran yang saya rasa sampai sekarang saya masih lagi menghadapi benda tu. Dan saya sentiasa ajar diri saya untuk strong lah. Sebab ini rezeki aku. Aku tak memaksa pun. Orang yang nak, orang panggil, aku buat, aku cuba buat sehabis baik. Okey. Kan? Tapi untuk mata orang, telinga dan mulut orang, saya tak boleh nak halang. Ya. Saya boleh doakan yang baik-baik je untuk mereka. Okeylah, so sekarang ini awak dah awak rasa awak kat mana? Okey. Aduh, saya ni usia dalam industri hiburan ni 3 tahun kot. 2022 saya start. Sekarang dah 2025. Kalau nak katakan level saya, kita suka cakap direct lah. Secara transparent je kan. Ada orang yang 13 tahun mencuba dapatkan sesuatu tu, saya dah dapat dah sesuatu tu. Ya. Kan? Kadang-kadang saya bertanya lah dekat Allah kan, saya doa kan. Macam, kenapa kau bagi aku macam ni sangat? Cepat. Kenapa kau bagi aku cepat dan kenapa kau bagi aku banyak? Banyak. Sebab aku tahu ada orang yang cuba dapatkan tempat aku ni, cuba dapatkan position aku ni untuk dia. Kan, sebab dia pun minat. Orang lain pun mesti minat. Kan? Kita tak boleh nak cakap dia dengki ke apa ke tak. Cuma saya selalu jadikan kalau rezeki yang saya dapat ni, saya akan letakkan dia sebagai ujian dulu Pak ni. Saya tak akan letakkan dia sebagai satu benda yang bangga. Wah, tak ada. Saya akan letak dia ujian dulu. Ya Allah, kau nak test aku saya jenis macam tu dulu. Even dekat wife saya pun saya didik macam itu. Kan? Suka boleh. Suka sangat jangan. Sebab bila-bila masa dia boleh tarik. Bila-bila masa kita boleh, tak ada apa-apa. Tapi untuk pertanyaan Pak Nel, di mana level saya sekarang, saya tak ada jawapan yang khusus lah untuk tu. Tapi aku boleh hidup dengan ikan yang besar. Dan awak kena sebagai sekarang ini awak jangan lihat diri awak sebagai penghibur, sebagai pelawak, sebagai artis. Awak kena lihat diri awak sebagai peniaga. Iyalah Pak Nel. Businessman. Ya, sebab so businessman itulah yang memerlukan awak untuk meletakkan awak di mana. Dan ada ketikanya saya selalu cakap,
adakah customer awak sanggup bagi awak business class travel? Di situ awak tahu kedudukan awak kat mana. Adakah customer awak yang nak ambil awak bagi awak duduk suite atau bilik biasa? Faham. Di situ awak tahu dekat mana awak duduk. Adakah atau cara persembahan awak yang pertama atau yang terakhir? Di situ petanda juga bahawa awak adalah star atau tidak. Adakah awak akan disambut oleh ketua organisasi itu bila awak datang? That is for you to work out. Faham. Kalau awak tak dapat itu, that is for you to work out so that you dapat ke situ. Bila awak dapat ke situ, bermakna you adalah leader. Bukan player lagi dah. Faham. Tetapi you ada industrial leader. Okay, so takut tak? Adakah ini menyebabkan awak rasa takut, depressed, anxiety? Okay. Saya sebab tu saya boleh menghormati, saya boleh hidup dengan orang yang always berhadapan dengan anxiety, depression, sebab saya tak rasa diorang memalsukan benda tu. Diorang memang betul-betul tertekan. Saya boleh hidup sebab kawan-kawan pun ada juga yang macam tu, yang kita duk bagi sharing kan. Tolong bagi naikkan semangat je kan, bukan nak tolong buat itu buat ini ke tak. Cuma salah satu, bagi saya tak tahulah benda ni kelemahan ataupun kelebihan saya, Pak Nel. Saya suka absorb benda tu. Saya takkan zahirkan dengan emotional saya yang damage ke apa ke, tak ada, Pak Nel. Saya jarang sekali memaki hamun, tak ada. Mungkin juga ni berkat didikan ayah saya kot. Kan secara didikan yang tegas. Dan saya carry benda tu sampai ke sekarang. Tapi untuk saya takut dengan benda-benda macam tu, tak. Saya tak letakkan benda tu sebagai kalau aku terlampau sedih, sebab saya ada juga logiknya tau dalam saya punya mind tau. Kalau aku sedih sangat, kerja tak jalan ni. Saya letakkan benda tu dulu. Kalau aku marah sangat, kerja aku telip. Habis. So, saya tak rasa yang saya perlu untuk berlebihan kalau sedih. Saya tak rasa saya perlu untuk berlebihan kalau kecewa. Dan saya tak tahu, macam saya tak tahulah kalau partner punya respon macam mana. Tapi saya tak tahu nak letakkan dia kelebihan ataupun kelemahan. Sebab kalau sedih macam mana pun aku boleh senyum. Kalau marah macam mana pun aku boleh senyum lagi. Saya boleh absorb benda tu. Saya boleh diam. Dan walaupun saya tengah membara ni, Pak Nel, minggu pertama musical Lawak Superstar tu hari, kontrak radio saya tak diteruskan. Untuk orang yang biasa, macam mana dia nak carry dia punya emosi, Pak Nel? Baru nak start minggu pertama ni. Tapi minggu pertama kita orang berjaya pukul dengan bawa karakter YB, Syed Saddiq, kan dapat komen daripada juri, standing ovation pula. So itu antara proof yang alah tak apalah, aku tak dapat benda ni. Dah tak ada. Aku buat benda lain lah. Dah takdir macam tu kan. Dah orang tak sama nak buat macam mana. Bukan kita nak gaduh, nak persoalkan ke apa kan. Tapi awak dapat lain. Dapat lain pula. Yang awak tak nampak pada awalnya. Lain pula rezekinya. So lepas daripada proses-proses gitu, itu menyebabkan awak percaya. Awak percaya bahawa sedih itu sementara. Betul. Sebab tu agama kita ni dia ajar wasatiyah tau, Pak Nel. Wasatiyah ni maksud dia bersederhana. Kadang-kadang kita duk fikirkan bersederhana ni adakah dari segi kegembiraan aja, perbelanjaan aja. Adakah bank account kita kena kalau ada 100,000 1,000 je. Tak, bukan itu maksud bersederhana. Bersederhana ni maksudnya apa-apa perlakuan kita pun kita letakkan di tengah-tengah je. Jangan over sangat, jangan terlampau merendah sangat. Kedua-dua akan hanyut. So bila saya terapkan benda tu, saya bersederhana, saya berlapang dada dengan apa saja, kan? Saya okey. Dan didikan ni juga saya terapkan dekat rumah, dekat saya punya dekat saya punya kids, dekat saya punya wife pun, kan? Family. Macam mana didikan mak ayah saya, macam tu juga saya cuba terapkan. Tapi kita melalui proses peralihan zaman lah. Dulu kita tak ada gadget-gadget ni apa semua, tapi kita boleh terapkan. Dan tapi, awak
awak percaya anak boleh pilih jalan sendiri dan Ya, belajar. Kalau ya. tidak, dulu awak ibu ayah yang Dan sekarang saya cuma apa yang saya selalu pesan dekat diorang, aku tegas ni, aku straight ni sebab ini je peluang aku dapat tengok korang depan mata. Bila korang dah besar nanti, belum tentu lagi korang ada ke tidak depan mata aku. Itu je yang saya selalu terapkan kan. Dan ada je situasi-situasi yang buat kita kadang-kadang pleasure dekat tempat kerja yang sekarang. Ada je. Tapi dia menguji kita, nak tengok kita ni strong tak strong je. Yalah. Kan. Pak Nen okey, 63 tahun dah. Orang kata dah berapa tahun dah Pak Nen ni dah 40. Dan bila saya dah sampai umur gini, saya kadang-kadang saya rasa menyesal bila saya depressed dan stress zaman-zaman saya umur muda dulu. Sebab tak ada function kan. Tapi saya harus ingat juga, benda yang stress dan depresi itulah yang meletakkan saya Betul. di mana saya ada sekarang. Sebab tu saya cakap tak adalah tak boleh layan langsung, cuma jangan berlebihan. Jangan sampai memakan diri, jangan sampai something yang out of control yang control kita. Betul. Jangan sampai macam tu. Wish, nauzubillah, saya pun tak berani nak cakap sangat. Dan itu sebabnya kami membuat podcast yang bercakap tentang kesihatan minda. Kesihatan minda. Dan itu sebabnya kami percaya kepada Mindtropic dan Mindtropic Junior. Okey, dulu kita kawal dengan cara semula jadi. Tapi sekarang kita ada vitamin minda yang boleh bantu untuk kita kawal juga. Okeylah, Tania. Alhamdulillah. Kita aja berhenti dekat sini. Terima kasih, Nami. Kita aja.